saya mendapat satu panggilan telefon daripada anak buah lah, yang duduk dekat dengan kawasan kejadian ni, mengatakan ada satu mangsa yang baginya dia kata aksiden lah sebab motosikal terbalik, dan dalam keadaan kritikal. Jadi saya pun dalam kesingkat masa tu saya keluar dengan motosikal, hadir ke tempat yang telah dibagi tahu tadi, betul-betul berhadapan dengan pintu pagar kebun saya. Jadi saya tengok mangsa ni dalam keadaan nazak lah, nyawa pun nampak susah. Dan saya cuba kesan sama ada dia aksiden ataupun apa-apa kan. Sepanjang saya lihat tu tak ada bekas aksiden, tapi tak tahulah. Saya tengok dia tu memang kritikal. Jadi memang nyawa tu berat sangat lah, bunyi lah. Bunyi lah. Tengok kecederaan tu nampak macam darah. Saya tengok kejeraan dia tu, nampak darah keringnya di bahagian muka dan atas kepala. Motosikal pun saya cek motosikal ni, tak ada lah pula kata belok ke, pecah ke, tak ada. Tu yang jadi tanda tanya lah kepada saya. Kenapa jadi macam ni? Memanglah saya pun terkejut lah dengan apa yang telah dibagi tahu pada saya pada hari ini. Masa ni telah meninggal dunia. Jadi saya pun terfikir tengok memang menasabah lah sebab dia tu terlalu kritikal.